Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Good morning, flying to Dubai. Okay, just reach airport pukul 6 lebih. Ni lagi ni. Nah ni bos aku, bos. Aku tak tipu Aku betul-betul nak pergi Dubai, nak pergi shoot content kali ni. Ni bag yang hari tu aku promote. Nanti kita sampai Dubai tengok dia boleh pecah ke tak. Aku bawa 15 t-shirt, 10 seluar, 20 helai seluar dalam. Anything I will update you all later lah. Video kali ni sebelum Adrian start nak pergi ke Dubai, Adrian declare dulu. Kita akan cakap dalam 5 bahasa. Satu adalah bahasa Melayu, another one is English, a little bit of 中文，我们讲一点福建话，siapa yang and then Habibi, yeah, Habibi. Syukran is thank you Thank you yeah. And then welcome. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. No lah. That one is hello. Hello is Assalamualaikum kan. Tak apa, nanti kita belajar. Tapi lepak premium lounge sekejap. Ada VIP. Makan free. Sekarang punya itu premier lounge pun dah tak macam lounge. Banyak orang sangat boleh masuk. Semua bank card pun ada. Ramai full. Dia punya premier lounge ni kita pun kena tunggu setengah jam. Dia punya orang ni, siapa nak masuk pun boleh. Semua pun ada kad. So after kita makan, kita nak turun ke bawah sebab dia dekat KLIA 1. After that kita kena tunggu flight datang. Kali ni kita duduk Emirates lah. So sampai Dubai, Adrian akan update lagi. Okay, for the first day lah. Kita buat kali ni Adrian punya vlog kita akan buat dalam mungkin 3 atau 4 video, 5 video kita bagi. Okay, kita bagi. Aduh mat, ada mi kari, ayam, telur, nasi pun ada tapi aku tak ambil. FOC. After this video, you will just in home. 可以，你 OK？ 有些人 transfer flight，我们冲凉。好热，你冲凉。Pukul 8.30 flight kita pukul 10. Masih berada di KLCC lepas makan. Finish it. Let's go. Sekarang belum fly lagi. So kali ni Eric EXN dia nak bagi aku buat mission sebelum kita fly ke Dubai. So dekat sini aku pun tak tahu. Actually kita punya aktiviti nak buat apa dekat sana. So random lah. Saya tahu lah. Tapi tak bagi tahu abang lah. So first mission. Angpau ni. Buka dulu. Saya pun tak tahu. Tiap-tiap berapa hari punya mission ni? Macam banyak ni. Macam banyak. Tolong pegang Sat. Naik. Ni. Ada unta meh? Ada. Nanti. Dubai. Sekejap lagi. Hin dekat sini. Tak apa. Kita tengok macam mana. Naik unta. Jalan 1 jam ni tak ada unta pun. Unta betul ke? Unta tipu ni? Nanti. Sekejap. Dah nak sampai plane ni tak ada unta lagi. Naik unta. Aku rasa unta-unta ni semua tipu lah. Malaysia mana ada unta kan? Sekejap lagi. Dubai ke? Sekejap lagi. A few moments later. Oh bro, ni unta ni. Ya, unta. Yang kat tu, naik unta ni. Unta. Emirates tahu. Unta. Ni. Aku rasanya maksudnya kad-kad tu semua pun tak boleh percaya. First dah kena con lah. So kali ni kita naik Emirates. Dia kapal terbang ni dia 3 lapis tau. Yang atas, tengah, bawah sekali. Dia macam bus. Ni besar lah. Besar. Boeing 999. Propeller dia aku rasa dia ada 9 lah. Ni. Nampak? 9 propeller. Kita bukan naik business class, kita naik VIP class. Jom aku bawa korang pergi check it out. Dekat sini kita cakap annyeonghaseyo lah. 30K. Hai. Right. Ni 30K tu. Kau ingat berapa ribu ni? 30K. Oh, tengok. Kita punya seat bukan je ni business class je. Kita VIP class. Biasanya VIP class dia bukan duduk depan lah, dia duduk belakang sikit. Ni lah 30K. 30K lah. Oi.
Ui. Nah, VIP dia memang bagi tower sekali. Nanti kita boleh mandi dekat depan. Lepas tu dia punya shampoo tu semua. Korang pernah tengok, you all ever seen the who call what dia? Casey Neistat. He sit the plane to Dubai. They got the bathroom. Korang mandi, dia pakai itu Chanel punya itu shampoo, Chanel punya cuci muka semua. Nanti sebab sini nak fly ke Dubai actually dia tak lama. Lama juga. 8 jam 7 jam setengah 8 jam. Tengok. Rosak. Dia asyik ada plug lagi. Ni plug ni semua Rosak. bak plug. Rosak. Ada tu. Ni boleh main PSP lagi dekat sini. PSP. Nampak? So ini adalah dia punya menu lah. Dia ada lunch, tuna pasta, salad, main course, chicken kurma, snack. Boleh tahan VIP class. Dekat sini dia tulisan Jawi lah, tulisan Habibi. Lapar boy. Lapar. Okey. Mau tidur dulu. Rest. Charging. Kita review sikit lah tentang airplane ni. Dia ada bagi buku. Lepas tu ni adalah untuk kita macam tak. Lepas tu kita bagi towel. Ini kita boleh bawa balik tau. Curi-curi bawa balik. Dia headphone Beats daripada Dr. Dre. Emirates in collab dengan Dr. Dre. Ni kita pun boleh bawa balik. Curi-curi tapi janganlah kan, malukan orang Malaysia ni. So basically jadi sini dia tengah cakap. Kalau nanti dia tak cakap, kita boleh main game, tengok movie. Dia macam China Airlines juga. Ni PSP aduh, dia jatuh pula. Lagi satu. Plug semua ada, dia ready kan. Tapi sini dia tak ada tripping plug. Sini dia ada tripping plug. So dia boleh share. Always comes first. So it's important that we take you donate to the Emirates Airline Foundation. KL, Dubai. Sini dia info. Korang boleh check dia punya today flight, news, BBC, sport. Tapi ni usually kita tak layan lah. Kita layan ni, korang nak wifi pun ada actually. Tapi kena beli lah. Sangat mahal. Entertainment. Movie kita check. Ni semua movie kita boleh layan. Marvel pun ada. Marvel Studio. Oi, semua movie Marvel. Aku pun tak tahu sekarang ni jam berapa. Dekat sini jam 3.13. Tapi sepatutnya sekarang ni jam Malaysia ke jam Dubai, aku tak tahu. Sebab aku rasanya jam ni jam Malaysia lagi 3.13. So lagi 2 jam lebih kita sampai. So total aku rasa 6 jam lah. 6 atau 7 jam je ni. Pokok sakit tu. Ass very pain. Something good. Veg or non-veg? Fish lah. What's that? Oh, vegetarian. Ada ice coffee tak ada, tapi ice ada. So maksudnya ada ke tak ada, kita custom lah sendiri. Ice coffee ni makanan yang kali kedua Sekarang ni tadi lunch time, sekarang ni tea time kot. Lepak-lepak Subway A few moments later. Indigo entry day on Sunday. Bright sunshine out there, and it is going to be hot. Oh, panas babe. 42 darjah.
Oh, connection. Transit. So basically Dubai punya airport banyak orang dia transit kan. Banyak orang transit macam pergi ke Amerika Syarikat ke, ataupun pergi ke itu apa dia? Colombia, bukan, Portugal. Banyak country. Dia mesti lepas Dubai. Right. A lot of flight they need pass by and transit London, London. many people transit. Mission done. Mission done. Emotional damage. Kena tipu. Ada air. Terasa nak kentut. Tapi dalam lift nak isap babe. Gagal. Let's go. Welcome to Dubai, kawan-kawan sekalian. Nice. Big. So geng, satu barang yang baik kalau korang datang Dubai, dia ada ni. Okay, korang faham-faham. Sebab dekat China tak ada. Korang pergi China ke tempat pelik-pelik semua, mereka pakai tisu. Saya Cina, bukan China. Saya pun pakai air. Okay, so sekarang kita nak pergi ambil luggage. Aku nak tengok mereka ada jaga luggage kita ke tak. Sebab luggage Adrian sayang tu, baru ambil je. Hari tu Adrian ada buat satu video untuk promote luggage tu. First time kita pakai dekat Dubai. The smell of Dubai. Ada angin. Dubai. Welcome to Dubai. Habibi. Actually Dubai bukan negara tau. Negara adalah Emirate. United Arab Arab Emirate. Dubai adalah dia punya macam Kuala Lumpur. Lepas tu Abu Dhabi saja is a city or another like Selangor like that. Selangor lah, like KL Selangor. Johor, Melaka, KL, Penang. saja. So kalau sini kita nak pergi ke saja, I think it's around 2 hours by car. Yeah. We go saja 2 lah. Cannot tell yet. Secret. Tak boleh cakap dulu. Mission mah. Yang aku tahu ni, mission ni banyak aku rasa kelentong. Aku punya itu plastik sudah hilang. Luggage. Aku dah letak plastik tau, tapi plastik dah hilang. Tapi tak apa. Hai lah, plastik hilang. EXN. Wishlist project. Welcome to Dubai. So ngam two together they come out. Nevermind, let's go. Okay. Luggage dah ambil. Okay, the first thing that I know the purpose the rest he don't want let me know. But one main thing because he say I can come here to race at Autodrome. That's all. So gonna get the certificate. Actually it's not license, it's certificate Yeah. Finally kita jumpa orang yang ketiga. Yeah, hello. Hi bro. Sekejap, korang tengok ni. Lama. Supportive gila. Dekat Dubai ada orang pakai wishlist project. Okay, so start. Sekarang 3 orang. Very hot. Very hot. Don't prepare. Dubai, korang boleh hisap okok, hisap vape. No problem. Let's. Tak boleh lepak sini. Lama lega. Guys, kita rehat kejap sekarang ni. Tadi keluar isap vape, lepas tu kita main dalam balik. Aku nak tunjuk sikit-sikit lah. Ni adalah Dubai punya airport lah. Tadi 2 orang, sekarang kita mash up jadi 3 orang. So basically mission kan aku kena tipu lah. Eric cakap naik unta kan for the first round. Aku rasanya yang lain-lain aku tak nak harap lah. Tapi yang penting sekali aku nak race kereta saja. So tak boleh potong kereta lah. Dia kena tiaw lah. Dia kena tiaw lah. Ada. Merah. Ini. Atas gila. Cepat loh. Autodrome. Yang lain tu aku tak tahulah dia tulis apa dekat dalam. Dekat Dubai actually dia lebih panas sedikit tau. 42 darjah. Lebih panas daripada Malaysia. Tapi tandas dia okey sebab dia ada pump air punya. Bidet. So korang boleh cuci punggung dengan selesa sikit.
walaupun dia panas. Kalau tak macam China susah sikit. Korang tak boleh cuci punggung. Tapi korang kena ready wet tissue lah. Lap-lap kalau lupa nak beli wet tissue, habis punggung korang. Kalau korang sesiapa yang ever visit to China last time, dia punya punggung kan, balik Malaysia nanti mesti ada bisui. Aku ingatkan tak ada vanilla sweet cream cold brew. They got Dubai, they got some of the places Starbucks they don't have the drinks that I want. It's because different from Malaysia. Yeah. VACCB. Let's try. Oh, okay guys, satu barang yang aku nak update. Tadi Starbucks punya orang dia cakap kita actually dekat sini kan, Dubai kan, dia tak boleh ambil video orang punya muka. Kalau lebih baik lah, tak tahulah. Tempat lain kampung-kampung aku rasanya no problem, because they say that you can take the places but not showing their face. It's no good lah, no good. Like just now I take the shot like this saw his face boleh nampak muka dia kan. Dia suruh jangan, lebih baik. 在的外貌是很去 什么来的？哦，很苦是吗？很酸，真紧。哇，pahit saya. One thing to let you all know because we all Malaysian usually we use Grab. Last time the first time is Uber at Malaysia. After that they Grab take over. Then we delete the Uber apps. Now in Dubai they are using Uber. Mereka pakai Uber dekat sini. I think don't have Grab. And some of the country that I went kita pakai apa dia? E-wallet. Dekat sini aku tak tahu ada ke tak ke credit card. Sebab kita semua sekarang dah tak tukar currency, tak tukar duit. Basically dia punya Uber semua Lexus. So kereta EV dia nampak macam kurang sedikit, tapi ada. Tadi aku nampak Tesla, but basically Lexus dia punya taksi semua. Geng, kereta yang macam ni Uber tadi sial. Tesla, lepas tu sana lama G-Wagon So setiap country berbeza dia punya feeling. So let's go guys, kita punya taksi sudah datang. GMC guys. So this is the first time aku duduk GMC ya. Don't pray. Sebab apa dia book kereta ni tau? Sebab lagi ni ya. 3 orang. Oh, this one very big. Very sorry Okay. Oh, this one heavy. 他不知道带什么铁来的，这样重的。Very heavy this one. Thank you very much. 他们的 Lexus 过那个 divider 拱这样子爆。 Really没有脚他们。 Korang tengok kita punya Uber ada star lagi. GMC macam disco Jadi ini modified Ini original ke modified aku tak tahu. Dia macam China juga, left hand drive LHD. Assalamualaikum driver. Nice car bro. Your car. This one's modified right? First time keluar Dubai. Tadi dekat airport lagi, sekarang dah officially keluar. Layan betul lah mereka punya kereta. 我们第一次到就坐 GMC Uber XL 就是我们的 Grab Premium Grab Premium Grab XL. Grab XL. Grab XL. Dekat sini dia apa yang different dekat China. China biasanya dia left hand drive juga. Kereta pun power, tetapi satu barang, dia tak nak buka aircon. Dekat sini korang duduk, mereka confirm buka aircon sebab mereka pun panas, tak boleh tahan. Panas nak mampui. Underwear mesti basah. Underwear confirm basah. Berapa spender you bawa? 11. Satu hari tukar 2. Lepas tu hotel cuci. Boleh. Kita sampai sini macam orang kampung lah, tak pernah datang kan. Dubai punya airport. Ya, macam ni. Very hot. Oh, syukran. Thank you very much. Okay, thank you very much. Ini yang taksi Uber kita ni, GMC. Sangat baik hati. Dia sangat baik hati. Alright, thank you very much. Oh, it's okay. So kalau boleh, aku tak nak record dululah sebab kita tak tahu dia punya law kan. Kita sampai hotel kan, agak letih lah. Dia punya journey
Fly aku pun dah lupa dah. Dalam roughly 6 jam setengah 7 jam. We check out daripada dia punya Dubai Airport sampai hotel dalam setengah jam. Awal daripada Malaysia 4 jam. So bermaksudnya sekarang ni dekat sini pukul 3. Dekat Malaysia pukul 7. Dia kira macam ni. Sesiapa yang tak pernah datang Dubai lah, macam aku pertama kali lah. Okay, like for my first time. Cuacanya sangat panas. Dia tak macam korang tengok movie, dia nampak cantik. Tapi once korang sampai sini, dia memang cantik. Dia tempat tu memang luas, tetapi dia kabur sedikit, habuk banyak. Lepas tu sangat panas. Baru keluar saja muka aku dah merah dah. Aku nak balik hotel, mandi sekejap. Lepas tu kita nak rushing keluar makan shawarma ke, Mandy Rice ke. Lepas tu after that kita nak pergi, tak tahu dia nak suruh aku buat mission apa, aku tak tahu. Aku ikut. Check in. Ni, first thing ketuk dulu. Ni Chinese punya tradition. In case ada gelap-gelap punya barang dia tidur kan. So kita bukan scan kat sini. Alright, let's go. Lama. Masukkan kad. Yeah, so fast ah. Yeah. Which one your luggage? The yellow one. Yep. Only one? Yeah, only one. The rest is 10th floor. Okay. Thank you very much. Okay. This is your house. Yeah, this. Wow. How is it? Do you like it? Yeah. It's nice. Very good. My name is Abdul. Abdul. 24 hours with you, don't worry. India, Shukran. Yeah. Shukran is Arabic, right? Arabic, Hindi, same. It's the same. Yeah. Shukran. Okay. If in case anything, just dial 0. Okay. Okay. Room service and reception also. Always 0. 24 hours. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Have a good day. Okay. So guys, aku ambil king size punya bed. Dia punya servis memang padu. Basically dekat sini dia punya pekerja ni dia adalah daripada India. Dia bukan daripada Arab Emirates. So dia ada dekat ini, aku kawan dengan dia tadi. So sembang-sembang dia cakap bapak dia dulu pernah kerja dekat Malaysia. Lepas tu aku cakap Yenara, Saprena, Wamprena, Tanggaci, semua dia tahu, dia faham. So ini adalah dia punya bilik lah. Bilik hotel ya. Aku ingatkan ada tu bed tadi. Bed dekat sini dia masuk dekat sini. Oh, king size weh. Kita tengok dia punya toilet. Toilet dia boleh lah. Boleh. Boleh tahan lah. Cuma dia punya mosek ni, dia punya warna ni okey lah, okey. Tengok. Selesa dah. Kita tengok dekat luar macam mana. Alah, tak dapat tengok dekat luar. Ingatkan boleh nampak Khalifa Tower. No, pickleball dekat sana, pickleball. Mamat duk main pickleball dekat sana. Sorry, tenis. Makan dulu. Kita nak panggil apa pun tak tahu. Banyak sangat nak pilih. Kita dekat Al-Safadi. Rice. Thank you. Okay, thank you very much. One mixed shawarma, one stuffed lamb, chicken zafran rice, one hummus with meat with pine nuts, pomegranate, grilled meat, chicken wings, lemonade, lemon with mango. Okay? Yep. Thank you. Shukran. This bread can I request more? Testing. Good. Like orange. Wartim. That's why I don't want mint. 我的好喝。好喝啊，很酸哦。酸。Ni dia lemon saja. 他们是什么？ 他们 Semakin makan semakin sedap ni. Semakin makan semakin sedap. Dia punya bau bakar tu, steam oh.
Pho. Aku rasa korang makan makanan Arab dekat Malaysia kan. Ada juga macam ni, tapi yang dekat sini dia pure. Lain macam sikit dia punya menu, banyak yang dekat Malaysia korang tak nampak. Seperti aku tak tahulah. Aku tahu makan je lah sekarang. Okay. Kita ambil share-share sedikit-sedikit. Aku makan dulu lah guys. Boleh tahan lapar kan. Makan dulu. What's this ah? Beef ah? Thank you. Daging. Roti canai. How much we eat ah? Let's see. Okay lah, boleh lah. 300 lebih. Kan? Oh, layan vape kejap. Dah settle makan. Sedap doh. So sekarang ni kita ada mission lagi tau. Mission yang kedua. Nanti aku kena ambil kad. Cantik kan dia punya tower semua ni. Yo. Kan cantik oh. Dekat Dubai sini Arab kan, banyak DJ Khalid tau. DJ Khalid, dia punya muka serupa. Semua lebih kurang macam DJ Khalid. Banyak. Okay, aku dapat yang kedua ni. Check tengok dia punya mission ni. Oh, tadi unta. Yang ni bling-bling tu. Bling-bling, cuci mata tau. Tapi tengok Amoy. Let's go. Fine. Oh, dia punya seat. Prius Dia belakang seat boleh adjust semua. Boleh adjust belakang, duduk belakang. Oh ya.